Baiklah, dalam perkongsian kali ini kita akan kupas satu topik yang paling asas tapi paling kritikal dalam dunia kenderaan elektrik, iaitu macam mana nak bezakan antara HEV, PHEV dan BEV. Percayalah, faham benda ni bukan sekadar ilmu, tapi ia kunci untuk anda buat kerja dengan tepat dan paling penting, selamat. Okey, jom kita mulakan. Cuba anda bayangkan situasi ni. Bengkel anda, hari macam biasa, tengah sibuk. Tiba-tiba, ada sebuah kereta moden masuk. Dia meluncur perlahan-lahan ke dalam tanpa sebarang bunyi. Senyap sunyi. Tapi jangan tertipu dengan kesenyapan tu. Sebab dalam kereta ni tersembunyi satu sistem yang membawa kuasa lebih dari 400 volt. Satu kesilapan kecil boleh membawa akibat yang sangat-sangat besar. Betul, tiada bunyi enjin, tiada gegaran dan inilah bahayanya. Kalau anda tersilap tafsir jenis kereta ni, diagnosis anda boleh lari jauh, masa anda terbuang dan yang paling menakutkan, keselamatan anda sendiri jadi taruhan. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak pastikan kereta ni jenis apa? Macam mana kita nak diagnose dengan yakin dan selamat? Inilah yang kita akan rungkai sama-sama. Okey, perkara pertama yang kita semua kena faham, bila orang sebut kereta elektrik, ia tak semestinya sama. Sebenarnya ada 3 spesies utama yang wajib kita kenal, HEV, PHEV dan BEV. Dan ini bukan sekadar teori buku teks ya. Ini betul-betul akan menentukan cara kerja anda dekat bengkel nanti. Nah, jadual ni dah ringkaskan semua benda. Tengok perbezaan paling ketara yang kita boleh nampak dengan mata kasar, port pengecasan. Kalau HEV, memang tak akan ada. PHEV dan BEV mesti ada. Lepas tu, tengok pula saiz bateri, jauh beza kan? HEV punya kecil je macam powerbank kecil, manakala BEV ni macam powerbank gergasi atas roda. Ini clue visual pertama yang anda kena cari bila kereta masuk bengkel. Okey, cukup dengan teori. Jom kita tengok macam mana perbezaan-perbezaan ni bagi kesan secara praktikal dekat bengkel masa kita buat kerja. Inilah bahagian yang paling penting untuk kita sebagai technician. Selalunya, orang akan keliru antara HEV dengan PHEV. Senang je nak bezakan. Ingat ya, kalau tak ada lubang nak cucuk plug cas, confirm itu HEV. Dia cas bateri dia sendiri guna enjin dan masa kita brake. Tapi kalau nampak ada port cas, itu PHEV. Kereta ni memang direka untuk boleh dipandu guna elektrik sepenuhnya untuk satu jarak tertentu. Sekarang, kita bandingkan pula PHEV dengan BEV. Bayangkan bateri dua-dua habis. Apa jadi? Ini clue diagnosis yang sangat kritikal. Bagi PHEV, enjin petrol dia akan ambil alih. Ada backup, kereta masih boleh jalan. Tapi kalau BEV, bateri kong, kereta terus mati. Game over. Tak ada plan B. Inilah beza antara customer yang tersadai tepi jalan dengan yang masih boleh drive sampai ke bengkel anda. Jadi, dari sini kita dapat satu rule of thumb yang sangat berguna. Dengar betul-betul. Kalau kereta datang dengan masalah elektrik tapi enjin dia masih boleh hidup dan kereta boleh bergerak, 99% kemungkinan besar ia adalah sama ada HEV atau PHEV. Jadi fokus diagnosis anda patut pada sistem hybridnya, bukan sistem elektrik sepenuhnya. Baiklah, jadi bila ada kereta macam ni masuk bengkel, apa nak buat? Perkara pertama, jangan gopoh, jangan terus buka apa-apa. Ada 3 langkah wajib yang anda kena ikut untuk pastikan diagnosis tepat dan yang paling penting, untuk pastikan anda selamat. Langkah pertama, kenal pasti. Jadi detektif sekejap. Tengok emblem dekat kereta, cari port cas, jenguk bawah ada pipe exhaust ke tak. Langkah kedua, keselamatan nombor 1. Sebelum sentuh apa-apa, cari dulu mana lokasi service block atau MST dan kat mana letaknya pack bateri voltan tinggi tu. Dah kenal pasti semua ni, baru kita ke langkah ketiga. Guna scan tool. Cucuk scanner anda, periksa state of charge bateri dan tengok ada tak sebarang kod ralat dalam sistem voltan tinggi. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kita bukan berurusan dengan sistem 12 volt yang biasa tu. Kita bercakap pasal sistem yang membawa lebih 400 volt dan ia arus terus. Jadi tolong jangan pandang ringan. Prosedur keselamatan ini adalah satu kemestian. Ia bukan lagi satu pilihan. Semua yang kita bincangkan ni sebenarnya membawa kita kepada satu kesimpulan yang besar. Dunia otomotif sedang berubah dengan sangat pantas. Ini bermakna peranan kita sebagai seorang juruteknik juga sedang berevolusi. Cuba fikirkan, kita sedang beralih dari satu dunia yang kita kenal, yang penuh dengan bunyi deruman enjin kepada satu era baru di mana kenderaan bergerak dalam kesenyapan elektrik. Dan ini bermakna kemahiran kita juga perlu ikut berevolusi. Dulu, kita pakar pasal minyak hitam, pasal spark plug. Sekarang, kita kena jadi pakar yang faham tentang algoritma, sistem pengurusan bateri dan juga perisian komputer.
Jadi, mesej penting yang perlu anda bawa pulang hari ini ialah peranan anda telah berubah. Anda bukan lagi sekadar seorang mekanik. Anda kini adalah seorang diagnostician, seorang pakar diagnosis sistem elektrik berkuasa tinggi. Bila anda faham dan terima hakikat ini, percayalah, anda akan sentiasa berada di hadapan.